Quran ni, hari kita susah dia mari. Masa senang tak nampak muka dia. Bila kita susah? Bila ni senang gini. Bila susah? Akhirat lagi ya. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Quran, Quran akan datang balik tolong pada kamu ketika kamu susah pada hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti Perdana Menteri boleh tak tolong kita? Sultan, raja, gubernur, tokoh kedai, jutawan boleh tolong. Faham? Dua perkara tolong. Pertama Rasulullah syafaat, yang kedua Quran kita baca. Dan amal soleh. Tak? Kita duduk rumah, rebah lah bilik air, bini kita tengok dia telefon tak ambulan. Telefon lelaki dia. Betul tak? Anak kita tepuh di motosikal, patah kaki, dia buat pergi ke klinik. Buat pergi anak kita. Betul tak? Bini kita jatuh dalam lokang, berembam, sembam, pada lokang, kaki semak pagar. Bang, kita akak tak? Akak bini kita. Akhirat, tak akak. Tak akak. Ayah kita digigit orang, tubik tahi, dia tak akak. Mak kita nyepijak orang, tubik darah, tak akak. Anak kita tergelang dalam peluh, kita tak akak. Kita masing-masing pakat nak selamat diri belaka. Betul tak? Allah sebut dalam Quran, yauma yafirru mar'u min akhi. Pada hari itu semua kita akan lari daripada anak beranak kita. Ni kita jumpa Pak Long, salam ke Pak Long. Pak Ngah, lama dah tengok Pak Ngah, apa khabar Pak Ngah? Ayah Su, panggil Ayah Su. Akhirat dah. Tok nyangnya pijak dah orang, toknya gigit dah orang, tak layan. Yafirru, lari. Nah, lagi. Siapa yang tolong kita? Nabi. Akhirnya semua orang pakat lari nak selamat diri, bincang gini lah. Tak jadi kita ni ramai-ramai tak ada orang nak tolong kita. Kita pergi cari Nabi Adam minta tolong. Kan Nabi Adam ni Abul Bashar, bapak segala manusia. Tak nyang kita ramai-ramai ni. Kalau tak nyamu tak tolong orang lain. Ni tak nyang kita ramai-ramai. Betul tak? Jumpa Nabi Adam di padang mahsyar. Nabi Adam kata, nafsi. Hari ni diri aku nak jaga. Aku nak jagamu. Tak maaf. Tu Nabi Adam dia tolong. Dah kalau cikgu Adam, kau tak kok. Lagi. Betul tak? Lepas tu pergi cari Nabi Ibrahim. Nafsi dia tolong. Nabi Harun tak boleh. Nabi Musa tak boleh. Nabi Isa alaihi salam. Jumpa. Kata Nabi Isa, bukan kata mung. Hari ni kalau mak aku yang melahirkan aku tanpa ayah, minta tolong, tak boleh tolong. Nabi Isa tak tolong. Lah ni Nabi Muhammad ni orang jawab kan? Ummati ya Rab salimha. Ya Allah, ini umat aku. Berilah pertolongan, selamatkan mereka. Nampak? Nabi.